Hari ni Pak Din cabut ubi. Ini dah umur dah 8 bulan lebih ini. 8 bulan lebih. Ubi jenis ni dia dah ada. Tengok ni. Nampak dah ada biji. Tengok ubi dia. Okey, ni dah ada buah ni. Dah ada buah ni, tu yang Pak Din cabut je lah. Tanah ni dah Pak Din gunakan selama 12 tahun. Untuk penanaman ubi kayu. Tengok tanah dia. Tengok. Gembur dia. Okey. Tapi dah 12 tahun ni ubi dia tak berapa besar lah tapi insyaAllah rasanya memang sedap. Tengok ni. Tengok ni. Okey, gembur. Nampak? Okey. Jadi Pak Din nak cabut lah. Ini hari ada nak kita try cabut. Dan siapa nak batang boleh buat tempahan tempahan datang ambil ke kebun Pak Din lah Okey. Ubi ni pun tak berapa besar sangat masih muda lagi, tapi alhamdulillah ubi dia ni dia sedap okey. 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 Tu dia. Memang sedap ubi dia. Kalau dibiarkan lagi 2 bulan lagi besarlah ubi ni Tapi ni dia. Tengok hasil dia. Okey, nampak. Okey, ini paling sedap lah ubi ni. Okey. Batang. Tong. Nampak keadaan ubi dia. Okey. Sebenarnya masih boleh dibiarkan lagi sebulan 2. Okey. Tengok. Kalau kita rebus, ni dia. Ubi tengah sedap ubi dia. Jari kita cabut lagi. Ada nak cabut lagi. Ini pun dah patah satu Nampak? Okey. Inilah ubi dia. Kalau kita biarkan lagi, insyaAllah ubi ni lagi besar. Okey. Tapi dah ramai sangat yang nak ubi. Ada terpaksa cabut juga. Okey, tengok. Ini memang tengah sedap ni ubi ni Memang tengah sedap ubi dia. Tengok ni. Menggunakan baja tawikun Dah 12 tahun kawasan ni Pak Din tanam ubi kayu. Inilah last untuk Pak Din tanam ubi kayu di daerah Sabak Bernam. Sampailah Pak Din akan dapat tanah yang baru untuk tanam ubi kayu. Jadi Pak Din dah tak tanam lagi sebab kawasan ni pun kita menunggu dibangunkan. Untuk sementara waktu masa ni Pak Din masih guna lagi, tetapi Pak Din dah tak ada tanam apa-apa. Cuma Pak Din maintain anak-anak benih yang ada sini dan jaga kebersihan kebun ni je lah sampailah diarahkan keluar. Jadi inilah hasil ubi yang Pak Din tanam, ubi kayu Medan ataupun ubi kayu Sabak Bernam sebenarnya Jadi ubi kayu ni Pak Din dah tanam 12 tahun. Jadi alhamdulillah selama 12 tahun Pak Din tanam ubi kayu. Alhamdulillah kalau kita buat yang terbaik, kita tanam dengan terbaik, dengan penuh kasih sayang, insya-Allah menanam ubi kayu menghasilkan hasil yang sangat lumayan. Jadi tanamlah buatlah pertanian dengan hati yang ikhlas buat yang terbaik. Insya-Allah kita akan berjaya. Okey, Pak Din nak potong ubi kayu ni. Inilah ubi kayu yang Pak Din guna baja tawikun baru ni Pak Din guna smart rate tapi ni sebenarnya boleh dibiarkan lagi ubi dia ni tengok ubi dia ada yang kecil lagi sebab dia punya kulit pun masih lagi tak berapa apa kata orang tu, masih kurang coklat lagi, dia masih lagi kekuningan. Tetapi inilah keadaan ubi yang sedap direbus macam ni ni okey, ini 2 pokok Pak Din cabut. Okey, ini keadaan yang sedap ni ubi-ubi dia. Tengok masih ada yang kecil sikit lagi okey. Okey, tengok insya-Allah walaupun kecil ubi ni sangat empuk. Okey, ubi ni sangat empuk, memang sedap okey, tengok ni. Okey, dan ni lagi tengok. Okey, okey,
Okey. Inilah dia ubi kayu Pak Din. Sebenarnya dia boleh besar lagi, ya. Tapi yalah, ya. Sebab permintaan pun terlalu ramai yang nakkan ubi ni. Jadi Pak Din dah cabutlah. Tengok macam ni. Okey. Inilah dia. Okey. Pak Din jual RM4 sekilo untuk penghabisan untuk Pak Din tanam last pada tahun ni, dan seterusnya Pak Din tak pasti Pak Din akan tanam di mana pula. Okey. Tapi sesiapa yang nak batang ubi boleh hubungi Pak Din dengan segera, dengan seberapa segera, dan ambil di kebun Pak Din. Okey, tengok ni. Okey. Kita boleh timbang lah, tengok. Tengah sedap-sedap ubi ni, Hui. Tengok ni. Ni. Tengok. Ubi dia tengah sedap. Ini memang paling sedap lah nak direbus ke apa, tengok macam ni. Okey. 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 Inilah hasil 2 pokok 11 kilo pada punya. Okey. Kalau kita biarkan lagi sebulan, insyaAllah dia pergi kepada sekurang-kurangnya 13 kilo. Tapi ini baru umur 9 bulan. Jadi inilah hasil ya. Alright. Jadi sesiapa yang nak ubi boleh datang ke kebun Pak Din. Ubi terhad dia tak banyak. Jadi habis-habis, dan batang ubi siapa nak, siapa dulu, siapa cepat dia akan dapat lah. Tapi tolong datang ke kebun Pak Din lah. Untuk sementara waktu ni, Pak Din pun memang banyak kerja. Jadi siapa-siapa nak batang ubi datang ke kebun Pak Din, dan bagi tahu 1 hari lebih awal sebelum datang. Dan buat masa ni batang ubi kami tak post, Jadi siapa yang nak tolong datang ke kebun Pak Din lah, Okey, itu saja daripada Pak Din. Terima kasih. Alright. Ini tu dia. Ini ubi-ubi yang memang tengah sedap, Kalau kita rebus ke kita goreng ke, ini dia. Tengah sedap ubi ni. Ubi dara nama dia. Muda lagi. Tengok kulit dia pun masih belum coklat sangat lagi. Jadi ini insyaAllah memang empuk. Sepatutnya empuk lah, InsyaAllah empuk dan sedap. Okey, inilah dia hasil yang Pak Din tanam selama 12 tahun menggunakan baja tawikun. Tanah dijaga, hasil luar biasa. Terima kasih.